Assalamualaikum. So hari ni 9 hari bulan berapa lantak dia. So hari ni kita dekat Bazar Ramadan Desa Pandan. Hari ni sebenarnya sempena program kempen Jelajah Ramadan Heroes Halo Telco. So hari ni kita nak bagi kepada pemenang pertama kita untuk kita buat penyerahan RM500 dan juga kita ada sedikitlah perkongsian kepada pengunjung-pengunjung kat sini. So hari ni kita nak jumpa peniaga pertama kita iaitu Roti John Carlos. Sebelum kita nak ke Roti John, ke program kita sekejap lagi, kita tengok dulu suasana Desa Pandan ni dengan cerita banyak makanan-makanan yang best kat sini. Let's go. So dekat sini sebenarnya banyak tipikal lah benda yang paling famous kat bazar ni. Of course roti john, murtabak, air tebu, tepung pelita, air soya. So semua yang best-best kat sini. Sebab tu kat sini pengunjung dia kalau boleh tengok dekat depan sana ramai gila. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kerana menyertai kita punya program daripada Halo Telco, daripada Halo Prihatin iaitu Jelajah Heroes Ramadan. So tahniah kerana abang menyertai. Apa yang buat abang terus kekal untuk berniaga? Okay, basically saya terus kekal berniaga sebab memang saya my passion dan saya daripada 2016 memang saya berniaga. So saya kekalkan sampai alhamdulillah sampai hari ini. Roti John saja alhamdulillah tahun ni masuk tahun ke-8 dekat Bazar Ramadan yang sama kita orang kat sini. Dengan brand yang sama, Roti John Abang Carlos. Okay, cabaran paling besar kita orang adalah dari segi cost of produk lah. Barang mentah semua makin lama makin naik. So itu salah satu cabaran yang bukan saya seorang lah, semua peniaga pun sama, semua peniaga hadapi benda yang sama dan kita kena try hard untuk cari sumber-sumber untuk dapatkan yang lagi better untuk kita lah. Kalau saya tengok pengalaman kita orang hari ni sampai first day dekat Bazar Desa Pandan ni, kita tengok ramai yang datang kedai abang, mungkin dah ramai kenal kan. So abang boleh kongsi tak petua macam mana nak bagi ramai orang datang kedai? Dia simple je, masak macam mana yang kita nak makan, jual produk yang kita nak makan. Kita kena buat sesedap yang kita rasa. Benda tu akan tarik orang, maintainkan orang sampai hari ni alhamdulillah. Akak dapat percuma roti John? Ya betul. Okay. Akak datang bazar ni berapa ringgit yang akak bawa? Selalunya saya datang bazar ni RM35 saya bawa. Lebih kurang anggaran RM35 lah macam tu. Okay. Dengan RM35 ni akak boleh beli apa? Okey, untuk macam selalu saya bawa RM35, basically saya beli roti john. Kadang saya beli kuih muih lah, macam kuih koci ke, ataupun selalu family saya suka makan martabak, so kita beli martabak. Bagi cukup lah RM35 tu dalam satu hari macam tu lah. Biasa kalau pergi bazar Ramadan, berapa awak spend untuk beli makanan? Sebagai seorang student, berapa ringgit? Kalau untuk saya sendiri, RM20 lah. RM20. Biasa RM20 dapat apa? Biasa awak cari apa lah? Saya lapar, saya makan nasi lah. Nasi. Spend tu dalam tak sampai 20 ke, dalam 40 ke. Apa je abang dapat? Kalau 40 beli air. Nasi, air Vanilla Blue. Vanilla Blue siap mention Vanilla Blue favorite. Lepas tu kan, dah lala awak student, saya daripada Halo Telco. Pernah dengar Halo Telco tak? Serius lah, tak pernah dengar. Ni famous kot. Tak ada. Okay. Since akak ni cakap dalam satu hari, sebenarnya plan kita kalau akak nak tahu, plan Epic RM35, sebulan akak boleh dapat 150 GB internet. So kira tadi akak boleh spend sehari RM35. Dengan kita punya plan 35 sebulan, akak boleh nikmati 150 GB. Yes, akak boleh layan internet, Netflix, YouTube, itu semua fast internet. Awak sekarang kalau pakai internet bulan-bulan berapa ringgit? 60 lebih. Berapa GB data? 60. Telco apa boleh saya tahu? Ni kita Telco kita ada plan paling rendah RM35. So kalau abang spend RM45 untuk data, RM50 abang boleh dapat RM350. Boleh je tukar sebenarnya sebab RM50 350 GB. Lepas tu 4G, 5G, kelajuan tak ada cap speed. Lepas tu 350 GB ni awak boleh share hotspot kat kawan-kawan. Mana lagi berbaloi? Tukar sekarang tak? So abang rasa berbaloi tak dengan plan RM50 350 GB ni? High speed tanpa had. Lepas tu data utama boleh buat share hotspot daripada data besar. Berbaloi lah. Berbaloi. Sebab
Kalau tempat lain rasa beratus-ratus kan rasa. Ni untuk abang. Lepas tu sampul duit raya. Sampul je lah. Sampul je. Nanti abang isi duit raya lah. Alright, okay. Okay, terima kasih banyak abang. Jumpa lagi. Baik. Jumpa lagi. Adakah ini first time abang dengar Halo Telco? Honestly, not my first time, bukan first time. Cuma saya tak berapa tahu tentang detail tentang Hello Telco. Okay, so bukan Hello Telco bukan benda baru kan. Pernah dengar, pernah tengok tapi tak pernah go through. dan hari ni program yang kita orang buat ni mungkin lain daripada telco lain. Sebab biasa telco jual singkat, jual data internet, jual call semualah kan. Tapi apa yang membeza Halo Telco ni bang, kita ada program yang beri nama Halo Prihatin. Di mana Halo Prihatin ni kita ada rumah anak yatim kat Malaysia, bawah Halo Telco sendiri. Lepas tu kita ada buat program macam sekarang yang saya buat dengan abang ni. So kita ada program untuk peniaga, untuk bantu usahawan naikkan ekonomi usahawan jugalah. Ini adalah untuk abang seperti yang kita janjikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Hello Telco. InsyaAllah kita akan, orang kata, satu benda baru untuk kita orang, pendedahan baru. InsyaAllah kita akan cuba untuk bantu orang lain juga dengan apa yang kita dapat hari ini. Boleh, insyaAllah. Terima kasih. So saya doakan semoga perniagaan abang terus maju. Terima kasih banyak. Okay. Amin. Jumpa lagi bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahniah. Terima kasih banyak bang. Selamat Hari Raya bang. Ayah, awal lagi. Awal lagi. Raya awal. Puasa habis lu. Okay. Baik, terima kasih. Okey. Terima kasih bang. Baik, jumpa lagi. Jumpa lagi Baik, tak apa. Okey. So alhamdulillah kita selesai untuk destinasi pertama kita untuk jelajah Ramadan Heroes. So kita jumpa untuk destinasi yang seterusnya di Putrajaya. Let's go. Hello Telco, happy bersama. Bye. So dah selesai, orang akan tukar ke tak? Saya paksa.